Akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Maksiat makin banyak berlaku, hiburan makin banyak, sehingga lupa kita tentang akhirat. Malah macam-macam konsert, perlawanan bola, ini semuanya lah menyebabkan kita lupakan tentang akhirat itu sendiri. Malah kehidupan kita ni pun hari ni mengikut cara Yahud dan Nasara. Na'udzubillahi min zalik. Kita boleh tengok kan, semua tempat hari ni banyak dah berlaku kekecohan, perbalahan, peperangan, kekacauan, macam-macam lagi lah. Ada yang kena bencana, ada yang kena tengah berperang sekarang ni, bergolak. Tapi kita hari ni tak ambil kisah pun, tak nak ambil tahu pun. Malah kita buat tak erti lah. Kita buat tak apalah, ada negara sana yang ada masalah, kita okey, tak ada masalah, kita amannya. Lagipun kita ni boleh hidup kan, solat, puasa, bayar zakat, pergi haji, okey lah. Nak buat apa, nak risau, betul tak? Tapi kita tak tahu natijah dan kesan dia. Kalau mereka semua ni berperang, kita ni takkanlah tak kena efek langsung. Sedangkan kita ni, yalah, kebanyakan barangan kita ni banyaknya daripada import kan, daripada negara lain tu, daripada negara-negara yang kena macam tu lah. Malah transaksi kita hari ni pun guna USD. Kita tak peduli pun kan, apa nak kena nasib kita di negara-negara lain tu, pedulilah. Yang penting perut kita kenyang, kita punya anak isteri, family okey, kita pun okey lah kan. Kita tak peduli pun. Sebab itulah hari ni kehidupan kita tengok kan, kata kita makan pun hari ni membazir, banyak yang terbuang, banyak yang yalah, makan tak habis, lepas tu membazir, buang pula tu, makan sikit-sikit kan. Boleh makan sikit lah, tapi nak makan banyak. Allahu Akbar. Kita hari ni bukannya kehidupan kita ni ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hakikatnya kehidupan kita ni mengikut kehendak hawa nafsu kita sendiri. Sebab itulah bila kita ikut hawa nafsu ni memang takkan pernah cukup kan. Kita tengoklah makanan hari ni terbuang bertantan. Ini di bulan yang bukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan lagilah banyak terbuang kan. Di bulan-bulan biasa ni pun banyak terbuang. Sebab apa? Sebab kita tak menghargai makanan tu. Kita tak rasa, dan kita tak pernah mengalami seperti mana negara-negara lain ni yang tak ada makanan ni, yang susah kan. Hatta nak makan daging setahun sekali pun payah. Malah ayam pun nak dapat pun payah. Makan pun sekadar nak apa, nak hilangkan kelaparan tu saja. Kita hari ni alhamdulillah lah kan, boleh makan, boleh minum, okey, negara tak bergolak. Tapi adakah kita hari ni menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur? Adakah kita hari ni jadi hamba Allah yang bersyukur? Pernah tak kita telusuri, pernah tak kita terfikir, dan pernah tak kita mengalami perasaan tersebut kan? Kita tengok kan, kita tengok kehidupan orang yang kaya-kaya di media sosial, orang yang banyak duit, memanglah kan, hakikatnya di dalam media sosial ni hanya kesenangan yang menipu. Dunia ni hanya kesenangan yang menipu. Memanglah kita tengok secara zahirnya mereka tu kaya, tetapi adakah mereka kaya dengan hati, kaya dengan budi pekerti, kaya dengan memberi itu sendiri? Tidak hakikatnya. Sebab apa? Sebab mereka ni membuat riba. Jadi mereka ni takkanlah mereka nak fikir orang lain, mesti mereka fikir diri mereka sendiri. Sebab apa? Sebab yalah, sistem Yahud dan Nasara ni menyebabkan kita ni pentingkan diri sendiri. Kita tak peduli dah nasib orang yang, yalah, orang yang tak ada makanan, orang yang susah di negara-negara yang susah, saudara-saudara kita di sana. Kita tak menghargai makanan tu sendiri. Sebab kita apa? Sebab tindakan kita ni tak ikut Allah Subhanahu Wa Taala, malah tindakan kita mendahului
hawa nafsu. Na'udzubillah min zalik. Kehidupan kita hari ini mengikuti hawa nafsu. Allahu Akbar. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Tidakkah nampak wahai Muhammad keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang sembah lagi ditaati. Na'udzubillah min zalik. Kehidupan kita ni tak boleh nak ikut hawa nafsu. Kenalah ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni hidup ni nak dapat redha Allah, bukannya nak mengangkat diri, nak nama, nak kemasyhuran, nak orang sanjung tinggi kita. Bukan. Kita nak mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala tu lah. Kita nak jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala tu yang tertinggi, maha terpuji, maha berkuasa, maha bijaksana. Itulah, bukannya kita mengangkat diri kita. Tapi hari ni kita tak pernah pun nak tengok kan negara-negara lain ni. Malah kita yalah masih dengan perkara-perkara yang melalai, masih lagi maksiat, masih lagi dengan hiburan, masih lagi dengan diri kita sendiri, mementingkan diri sendiri. Hakikatnya negara-negara lain ni tengah bergolak, tapi kita tak sedar. Kita lagi masih lah seronok nak tengok movie, nak tengok drama. Lepas tu malah Allahu Akbar, solat kita tinggal untuk nak tengok drama tu pukul 7. Allahu Akbar. Rugi. Lebih baik kita laksanakan perintah Allah. Bimbang-bimbang, bukannya mendoakan apa. Bimbang-bimbang, kita dah tengok kan drama pukul 7 apa semua tu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawa kita. Kita tak solat maghrib lagi, sedangkan waktu tu kita kena solat maghrib, tapi kita tak laksanakan perintah Allah kan. Kita tak laksanakan kemahuan kehendak Allah tu. Allahu Akbar. Lepas tu kita nak mengharapkan keredaan Allah. Macam mana? Sedangkan kita ni, kehidupan kita ni dah jadikan syurga seperti mana orang kafarah tu buat. Sedangkan dunia sujun mu'min wa jannatu kafir. Dunia ni adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafarah. Jadi kita kena pilih lah, nak jadikan dunia ni sebagai penjara ataupun nak jadikan dunia ni sebagai syurga seperti mana orang kafarah. Na'udzubillah min zalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.